Ya, semua negara di ASEAN atau Asia Tenggara sendiri memang bersaing sangat-sangat kompetitif dalam menarik pelaburan asing. Adakah Vietnam plan untuk extend ni bila dia tengok macam Malaysia sendiri ada isu MITI dan BYD kan untuk stop the incentive semua. So dia tengok ini peluang untuk Vietnam atau untuk negara dia jadi hub. So dia extend the incentive to 2030. Bagaimana kita telah berjaya menjadi juara dalam menarik pelaburan untuk data center. Betul. Begitulah Vietnam dan Thailand, ya, tambah Thailand kita panggil Detroit ASEAN kan, sebab dia banyak assemble kereta, contohnya kereta-kereta yang pakai petrol dan diesel lah. Dan sekarang Vietnam pula dia pun cuba nak membangunkan industri pemotoran juga di sana. Jadi dia sanggup sebab dia melihat ini adalah satu langkah lebih pada jangka panjang. So dari segi persaingan tu tak heran. Kalau macam kita setakat bagi insentif ni, masuk pioneer status, bayar cukai hanya 10%, 10 tahun, semua negara boleh bagi. Sebab mereka itu kirakan sebagai salah satu cara untuk menarik pelabur asing. Dan bila orang nak melabur dekat ASEAN ni, dia akan tengok, dia akan letak 4-5 negara lah yang major lah. Dia akan bandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. Yang 5 ni kan. Apa weakness, apa dia akan buat SWOT lah. Buat SWOT analysis lah. Strength dia, apa weaknesses dia, apa opportunity dan sebagainya. Tu dia akan tengok portfolio based on that, dia akan buat decision.